Untuk topik ini, saya akan ajar anda bagaimana untuk kita integratekan satu payment gateway kepada kita punya WooCommerce. Okey, jadi pertama sekali apa yang kita perlu adalah kita kena ada satu platform payment gateway yang berdaftar. Jadi platform yang paling mudah untuk kita daftar dan paling senang approve adalah ToyPay. Okey, jadi di Google anda type saja ToyPay. Okey, dan klik toypay.com. Okey, di paparan ni anda tekan sign up. Okey, lepas tu anda just isi saja. Anda punya credential di sini. Okey, dan di sini anda boleh lihat yang anda perlu isikan anda punya phone number, address, postcode, dan anda punya detail lah untuk mereka capture supaya anda punya bank account tu boleh approve sebagai payment gateway. Selepas anda dah berjaya untuk membuat pendaftaran, anda akan dipaparkan di bahagian dashboard ToyPay. Okey, jadi ada dua detail yang anda perlu capture untuk kita daftarkan kita punya, integratekan kita punya ToyPay ni ke kita punya WooCommerce. Yang pertama adalah secret key. Okey, so di bahagian dashboard ni, di bahagian user dashboard ni, anda scroll ke bawah, anda akan nampak satu secret key di sini. Okey, ini diperlukan masa di WordPress kita nanti, WooCommerce kita nanti. Okey, yang keduanya adalah kategori. Okey, anda right click kategori ni. Okey, anda right click kategori ni, pergi ke sini. Okey, seterusnya anda perlu buat satu kategori baru, add new kategori. Anda buat satu, contoh kategori description, contoh. Okey, anda letak saja apa-apa kategori. Right, then anda perlu capture anda punya kategori kod ni. Okey, yang ni Alright, hanya dua saja detail yang diperlukan untuk kita punya payment gateway. Okey, seterusnya bila kita daftar ToyPay, dia terus boleh guna. Okey, dia terus boleh guna, cuma kita tak boleh bawa keluar duit tu dalam masa yang ditetapkan sebab kita kena buat satu satu clarification yang bahawa kita ni adalah satu company yang legit. Nanti dia akan minta SSM, dia akan minta account bank, dan dia minta kita punya niche of business lah. Okey, tapi dia dah boleh guna. Dia dah boleh guna, cuma dia tak boleh buat keluar duit. Biasanya 3 hari bekerja dia akan proses. Lepas 3 hari bekerja tu, kalau kita punya detail itu legit, approve, okey, dan kita boleh keluarkan duit lah. Biasanya 1 hari bekerja, dan ToyPay akan ambil RM1 setiap transaction yang berlaku. Okey, contoh kalau barang tu harga RM50, RM1 dia ambil, RM49 tu kita punya. Okey, RM49 tu kita punya, dan kita boleh keluarkan the next day hari bekerja, kalau semua dah tak ada masalah. Okey, kita jumpa di video seterusnya.